pertama saya kata keselamatan, kedua media sosial, ketiga konten pendidikan yang juga melibatkan ibu bapa, peranan PIBG untuk mengawal dan mengangkat semula kesedaran anak-anak. Yang teliti seperti yang saya sebut, masing-masing menteri yang mungkin menjelaskan, dan Fadlina Menteri Pendidikan akan memberikan agak kupasan lebih luas. Saya harap pengetua, guru besar, guru, ibu bapa bagi kerjasama sepenuhnya, kerana di antara masalahnya juga ialah salah faham ataupun keutamaan pengetua, guru besar. Dia nak melindungi imej sekolah. Anak-anak bertempur, dia duk kira imej sekolah. Jadi sebab itu kita harus juga menekan mereka bertanggungjawab, ya. Kalau ada dilindungi, maka dianggapkan satu kesalahan, macam melindungi jenayah, ya. Kadang-kadang kerana kes buli itu kecil. Ini saya dengar sendiri juga kadang-kadang kan dalam masa-masa begini di jumpa anak-anak. Jadi buli itu kecil, jadi ingat tak apa. Tapi yang kecil yang kalau dibiarkan akan menjadi besar, ya. Tapi kita bukanlah nak buat menuduh sesiapa, tapi menganggapkan satu kesedaran bersama, ya. Kita lakukan sebaiknya. Baik, itu kes sekolah. Lain? Yang langkah segera tu tetap rasa segera tu macam mana? Kuat kawasan kita kena tengok berjentera, undang-undang semua siap, tapi dalam beberapa hal seperti media sosial saya fikir boleh segera, polis boleh segera. Itu hal-hal yang boleh ambil tindakan segera, kita harus tindakan. Dan peringatan kepada sekolah, jangan melindungi, walaupun buli kecil dia nasihat, bukan semuanya kena rotan. Dan guru, kalau saya, dia orang mungkin anggap pendidikan lama, ya, kita terdidik dalam sistem, janganlah sampai pukul, hampuk kepala sampai luka. Tapi untuk guru menegur, menguatkan tangan, hal-hal yang ringan sedikit. Tapi kadang-kadang golongan hak asasi liberal ni kadang keterlaluan, tak boleh langsung. Jadi bila mari masalah ni, kita kena bagilah sedikit kelonggaran dengan syarat-syarat yang ketat.